Mascot. Dinosaur. Right. Okay. Sedang menari. Okay. Di ladang sawit. Contoh kan, di ladang sawit. Okay. Dinosaur itu cakap, okay, kalau happy, okay kan, okay, dinosaur itu cakap, okay, kalau berminat nak belajar AI dan guna internet link, okay, boleh dapatkan di bio kami. Contoh. Okay, idea. Ini idea. So, daripada idea ni saya akan jadikan dia sebagai prompt. Okay guys, korang tengok view saya. Betul tak guys statement saya tadi? Okay, kita tengok. Lama sikit nanti korang tengok TikTok akan belanja Kita tengok Okay, korang tengok. Kejap lagi TikTok akan belanja. Okay. Okay, kita tengok sana. Alright, ini video prompt Okay, kita dapat prompt daripada idea jadi prompt. So ingat, prompt bukan kita tulis Kenapa bukan prompt kita tulis? Kenapa bukan prompt kita tulis? Kerana prompt ini dia akan jadi padu bila orang yang berada dalam bidang tu yang tulis prompt. Contoh, bila nak buat video, ahli-ahli yang buat video sahaja tera tulis prompt. Kerana apa? Sebab dia tahu style angle, style lighting, macam-macam style dia boleh buat. So, kita orang biasa tak tahu. Sebabkan kita tak tahu, kita pun suruhlah AI buatkan prompt. Itulah logiknya kenapa AI tulis prompt. Okay? So, kita only director sahaja. Okay. Dah settle benda tu, korang kopikan saja prompt dia. Okay. Contoh, korang kopikan saja prompt dia. Okay, lepas dah copy prompt, korang akan bawa pergi dekat AI lah. Mana-mana AI pun boleh. Contoh lah, kita nak buat pakai AI Flow. Kita cuba Flow. Tadi kita buat Zoo kan. Okay, kita buat video pula. Kita buat Flow Flow AI. Okay, ini buat video pakai Flow AI. Okay. Okay. Oi tuan, nak tanya, sekarang ni banyak sangat kelas AI. So apa beza kelas tuan A? Minta maaf tanya. Saya suka soalan tanya tu. Okey, tak apa. Tuan relax dulu, janji, tunggu dulu dalam live saya, tengok dulu apa benda yang saya buat, baru tuan dapat beza. Okey? Alright, janji Okey, sebab saya dah masuk video ni. Okey, tunggu saat yang tanya pasal beza kelas saya tu. Okey, tunggu dulu. Okey, buka Flow. Apa beza kelas saya dengan kelas orang? Okey, perbezaan pertama, saya tak buat kelas. Perbezaan pertama, saya tak jual kelas. Okey. Habis tuan jual apa? Kejap lagi saya tunjuk korang jual kelas apa. Kelas yang saya ajar semua tadi tu free je. Saya memang bagi sebab misi kita nak meramaikan usahawan dan juga innovators. So kelas-kelas yang kita buat tiap-tiap bulan tu percuma je. Tapi sebenarnya saya jual apa? Tuan terlepas tadi kan? Okay, saya tunjuk korang apa yang saya jual. Okay, saya tunjuk kat korang. Okay, saya tak jual kelas Okay, now ambil new project. Okay, nak buat video tadi kan? Ambil Flow. Lepas tu korang ambil text to video. Okay, ambil text to video. Okay, lepas tu korang pastekan sahaja prompt, hantar. Okay, so nanti dia akan buatkan video tersebut. Okay, ini free gift je. Ini tak payah belajar dengan saya pun, tak payah boleh tengok boleh buat on the dot boleh buat. Okay, yang Flow ni kita pakai AI yang berbayar. Kalau AI percuma, korang boleh pakai Grok. Everyone dapat? Pakai Grok. Okay, macam mana nak buat? Ambil video, pastekan sahaja prompt dan hantar. Ini percuma. Okay, percuma. Bang, kalau buat apps kita jadikan Android, bolehkah? Contoh apps Telegram. Boleh. Boleh. Kita punya user ramai buat apps untuk Al-Quran. Boleh. Tapi kan pesanan saya kepada mereka yang
bercita-cita nak buat apps, satu je saya katakan. Kenapa nak buat apps? Kenapa nak buat apps? Kalau berminat belajar dan guna interaktif link, boleh dapatkan dekat bio kami. Okey. Kenapa nak buat apps? Saya cakap boleh je, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Cuma sebagai seorang ahli dalam bidang startup dan juga digital IT ni kan, pendapat saya, kalau korang baru bermula, tak payah buat apps. Okey? Sebab apa? Dia hanya akan menyusahkan user korang. Korang dah lah baru dalam industri. Tiba-tiba korang nak bagi arahan kepada orang ramai, download apps untuk tengok apps Al-Quran saya. Sedangkan dekat sana tu ada beribu apps Al-Quran. Kenapa nak pilih tuan punya? Sebab itu kata, yang baru bermula jangan buat apps. Tetapi buat web app. Apa itu web app? Web app ini adalah aplikasi yang boleh diakses dengan hanya scan QR code, terus boleh guna. Dengan hanya Google saja, tekan link, terus boleh guna. Itu akan menghilangkan satu barrier yang memudahkan orang ramai cuba inovasi anda. Okay, faham Okay, itu saja nak pesan. Okay, so sama balik video kita. Okay, ini Grok. Ini Grok. Kalau berminat belajar dan guna interaktif link, boleh dapatkan dekat bio kami. Okay, ini Grok. Percuma kalau dengan flow macam mana? Flow macam mana? Okay, ni flow. Ni flow. Kalau berminat belajar dan guna interaktif link, boleh dapat dekat bio kami. Kalau berminat belajar dan guna interaktif link, boleh dapat dekat bio kami. Okay. 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 Grok dah boleh guna dah. Grok dah boleh guna dah, tuan. Grok dah boleh guna dah. Web base. Yes, web base ataupun web app. Alright. Okay, faham? Itu cara nak buat video. Jelas everyone? Jelas Okay. Bagi mereka yang bertanya, apa beza interaktif link? Okay. Kami punya beza benda ni bang. Kelas-kelas ni percuma je. Apa yang kami buat dekat interaktif link sebenarnya benda ni. Contoh, siapa yang berniaga seller dekat TT dalam live saya ni? Siapa peniaga TT? Okay, dekat TT, siapa yang tak tahu, sebenarnya korang boleh berniaga servis ataupun produk tanpa guna beg kuning. Siapa yang tak tahu? Maksud saya, bila korang buat konten sahaja, korang boleh letak satu page kat sini, beg biru, tekan sahaja dan boleh tengok buy here dan terus buka website kita. Bukan website TT, tapi website kita. So, website yang kita buat untuk perniagaan kita, tak kira lah korang berniaga apa, e-book ke, insurance ke, kan, jual kereta ke kan. Sebenarnya korang boleh letak website korang dekat VTT korang ataupun live korang. Siapa yang baru tahu? Type 1. Siapa yang baru tahu type 1? Klik dan tukar saja. Okay. Cara nak gunakan beg biru tu, korang, cara dia, korang kena tukarkan korang punya account ini kepada business. Okay, tukarkan dia pada business. Dekat sini ada macam-macam yang korang boleh buat. Yang